Sini depan. Tak payah gerak. Weh, salah. Yelah, dekat. Ya, betul. Sini. Tu sana kampung orang asli kan. Yelah, ni Belah abang kanan. saya akan main punya view. Ni. Boleh masuk sini. Iya. Ha? Bukit Fraser? Zoom. Bukit Fraser! Ya, betul dekat abang. Ni. Ya, betul Bukit Fraser dah kata. Alhamdulillah. Dah kata dah bukan Kuala Lumpur. Lepas tu belok kiri. Betul. Sini. Takkan. Dah. Turun kat mana? Turun jalan lain kot. Excited. Sah. Ya. Dah cerita lah pengalaman pergi Bukit Siapa Fraser. pergi? Pergi dah sampai. Siapa yang pergi? Ha? Kawan? Ramai dah pergi. Kenapa dia tak ajak? Memang takkan ada yang turun. Ni lepas ni yang tajam. Belum pagi. Ui, lagi cerun ni. Memang U-turn teruk ni. Ini kalau turun tertinggal handstock. Biar je. Memang gaduh. Oh ni tertinggal handstock. Zoom in, okay, zoom out lah. Stop. Freezer. Ni kot turun. Oh, Tapak perkhemahan. Betul. Kat sini memang ada tapak freezer. perkhemahan. Okay. Fraser ni. Dah sampai dah. Hotel ni. Masya Allah. Aku boleh rezeki pergi Thailand. Thailand. Dah. Masya Allah. Hotel Loki. Alhamdulillah. Aku boleh murah rezeki. Lamanya tak naik gunung. Last genting 2 tahun lepas. 2 ke 3 tahun lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni guys, kembali dengan vlog Arah Asyad Jenis sekali lagi. Okey, sekarang ni kita berada di salah satu tempat tarikan pelancong di Malaysia, iaitu Cameron Highland. Bukit Fraser. Okey, sekarang kita berada di Pahang, antara Selangor dan Pahang, iaitu Bukit Fraser. Okey, ya, Bukit Fraser merupakan antara gunung tarikan jugalah, macam Cameron dan Genting. Gunung Tadi, dekat rumah. okey, tanpa melengahkan masa, kita dah sampai hotel sekarang ni. So, jom masuk. Jom masuk guys. Itu dia, Witan Burger. Hai. Jadi ada tempat urut. Ha? Ada tempat urut. Nak? Jadi. Duduk. Ya, pegang. Rekod balik.
Info kat phone. Boleh rekod ke? Dah info. Tak payah. Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz. Boleh dapat kat IC. Ni IC. Apa tak? Itu dengan kita. Kita boleh nombor je. Oh. I see. Asyik dah ambil. Ya betul. Apa yang rekod? Yep. Kena deposit ke? Betul. Deposit 50. Okay, mu. Okay guys, sekarang kita nak check in dulu dekat kita punya hotel. Sekarang kita tengah menunggu oleh tengah apa sign macam dia punya apa orang panggil dia punya information kita lah nak login. Dekat tengah ambil. Tu ni Dr. Mi sini. Ni Dr. Mi. Okay, sekarang kita tengah tunggu. Jadi sofa sangat sejuk je dekat atas ni. Balik boleh scam pula, tak suruh bawa sweater mat. Aduh sejuk. Okay, ni view dia. Sekejap saya. Okay, ni adalah view. Untuk hotel ni so far kita belum masuk bilik lagi. Jadi orang nak ke bilik kita akan rekod semuanya. Okay. Sekarang ni kita berada di Pahang. Jadi korang tahulah dekat Pahang ni banyak tarikan macam Cameron Genting. Salah satunya ni kita dekat Fraser Hill ya. Okay, jom kita nak check in dulu. Video? Tadi video tu cakap borak-borak. Ketika itu jumpa Iwanila Welcome drink. Hello. WELCOME Welcome. DRINK Kambing lah. OUR SIGNA. Malas saya nak baca. Kita ada Ica Lemon Tea. Apa perasaan dah dapat di Fraser Hill? Happy. Okay, kita lihat Bird of Fraser Hill. Ini burung-burung yang hidup di Fraser. Bukit Fraser. Oh, ni antara dia punya bangunan yang ada. Yang kita ada Fraser Golf. Jom. Okay, jom kita masuk ke dalam hotel. Jom. Itu dia anugerah yang diorang dapat. Itu dia penarafan bintang pengurusan siswa. Oh, ni tempat sarapan ni guys. Besok di tempat sarapan ni mewah. Okay, jom kita masuk. Masuk. Bisa. Jom kita keluar. Jom. Ini satu. Satu. Oh, satu. Okey. Sorry. Tutup. Oh my god.
Ya. Mau. Satu je dah deliver. Jom merupu. Okay, jom kita keluar. Tingkat 3. Bilik 3. Kelas niga. Padang go. Okay, bye. Pergi sampai. Tak, rekod je. Sorry, bergerak-gerak. Beg ni berat. Jauh. Kita bilik nombor apa? 322. Memang hujung ke? Apa ni kelima? Apa ni kelima? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuyoh, TV banyak besar. Macam biasa, masuk hotel, taruh barang, sunnatan insya-Allahu akbar. Dah masuk bilik. Okay, review bilik. Ni. Kita sekarang. Okay. Ada padaku. Ya, buka. Tali buka ke? Tali nyamuk. Oh, tali. Oh, tali. Tak payah. Dia kata hati-hati ada monyet. Okay, jom kita jalan-jalan dulu. Dekat TV, kita ada TV. Kita ada aircon juga. Dan kita first kali masuk hotel, kita tengok TV dulu. Sunnatan insya-Allah. So apa? Bar. Abang buka susu. Aircon dah. Ada juga aircon nak mesin. Bathtub. Okay. Serius? Kita dah. Hah? Bathtub? Yes. Serius? Televisi yang dalam tu kan? Oi, Kakak, tidak Oi. Mana? Asyik kentut. Berak. Asyik kentut je dalam tu. Okey. Macam mana semua? Ah. Okey tak? Okay. Best. Ya, Ya Allah. Solos. Dia bagus hotel ni dia bagi ni. Kalau tak kan kita dapat TV entah apa-apa kan. Yelah. Betul. So ni katil. Asyad dalam tidur bawah Tahu Lik dah bawa tu. Mana muat tidur atas. Oh, dia ni. Oh, nak kiki. Tak ada. Okay, abang tidur Okey, jom kita nak berjalan-jalan. Football. Lagi ambil The foto. pitch is ours. Terima kasih bawa jalan-jalan ni. Ni dah 4 kali dah ni. Ni ada. Lagi. So dah bawa Semoga dah bagi murah jalan-jalan. rezeki. Semoga murah rezeki. Jom. Dah dapat jalan. Lepas tu sepatutnya kena buat apa dengan Umi Walid? Walking Kamu tak ingat apa? Cakap apa tu? Oh, kaca yang lalu. Alik, cuba sentuh atas. Alik dah boleh Dah, sentuh. Walid tanya. Dah, okey dah. Dah kata terima kasih. Lepas tu? Alhamdulillah, I love you. Alhamdulillah, I love you. Maksud nak buat apa untuk Umi Walid? Entah.
tak jalan, tak ingat dah. Apa tak ingat dah. Dah bagi apa yang nak. Lepas tu? Tak apa. Panggillah keluar. Belajar lagi. Belajar rajin, kita jadi belajar rajin-rajin. Ni burung-burung yang ada dekat freezer. Oh, cantiknya. Ya, abang nak pakai kasut. Hilau. Hilau. Lama. Tak confident lah. Kita bawa. Payung mana? Kita. Payung. Kalau hujan tak lebat tak sempat naik, kita tu stay je lah kat bawah tu. Alah. Naik lah. Kenalah naik. Laju-laju. Sebelah semoga ni tak hujan aku. Jom. Tolak terus. Abang dah tak ada brek. Brek belakang lah. Apa? Brek belakang. Ni ambil gambar kat sini. One Farm Garden. Takut. Ini. Balik nak terlanggar. Tak boleh balik terus. Apa dia? Dia slow-slow. Ya. Jalan. Balik dah hujan. Tak apa. Kita berteduh mana-mana. Harapnya kejap je lah. Jalan. Mari Pak. Cuba rojak minggu ni. Kalau sedap bayar. Tak sedap tak bayar. Ni beli untuk mana? Topi kuat ngah lah. Nampak sikit apa yang ada. Ni apa? Boleh cina mata. Apa ada kat dalam? Tengok. Assalamualaikum. Oh, baju. Bismillah. Cantik kan? Ni. Apa? Oh, nak buat ni aktiviti. Rasa buat kerem. Ada. Okey. Melekat je. Magnet. Coklat magnet. Coklat ni boleh makan ke? Tak. Apa benda? Tahu kelab. Mana? Satu kereta ni. Bang, kereta. Bang, tepi. Tahu kelab, pergi tahu kelab.
Tak ada ni. Ni ada ni. Bukit Fraser ni. Kata Ha. bagi dia orang. Smart. Oh, klinik kesihatan. Kepala polis. Aram. Asyad tengok bangunan tu umur berapa? Sinilah. Sini. 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 Tak, umur bangunan. Apa? Umur bangunan. Berapa? Mana? 19. Mana? Oh, Tak apa, ni. Walid ambil dulu. Nanti gilih-gilih. Okay, ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, jom. tukar pula balik. Ada yang nak Tukar. Tak apa, tempat lain lah pula. klinik kesihatan. Sabar dikit tak? Asyad. Bukanlah macam tu, Asyad. Kita nak APP jadi mimpi ngeri nanti. Sama-sama. Oh, tak nampak lah pula dia punya ni. Sini dulu. Jom. Tak ada. Dia ni grimace sikit lah, tak apalah. Mana? Yang mana? Tu Di dalam depan, pergi ke Fraser ke depan tu. tulisan eh. Selesai. Break belakang tu. Ada senang. Tak. Aram, tengok ni bawah ni apa? Apa ni? Sepadan. Ni sepadan apa? Ni? Tu. Faham? Sepadan Selangor. Siap parking skuter dia dah 0 kilometer. Sini boleh ambil gambar. Ya, ada Pusing. telefon, nak boleh masuk. Okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay guys. Ni Balik. Okay guys, Ni antara sempadan Selangor. bukan antara, inilah sepadan dia. Kan sempadan balik. Selangor dan Pahang. Sana Selangor, sini Pahang, inilah sepadan dia. Siap balik. Tekan ni. Ya. Yang kaki je nak. Tak stabil. Tekan putih tu je. Bagi nampak Selangor yang bawah. Ni kalau Anis dengan Rafi boleh lah Selangor Pahang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Nampak tak pegang payung? Tu kat depan tu. Kita tengok Google Map balik. Betul, Walid dah tengok tadi. Memang dia tadi punya Walid perasan. Kita dengan Mangah sampai sini bawa dah. Jauhnya. Gila. Okay. Nampak ke muka Asyad? Ha? Nampak? Tak. Kat you lah, kat you. Ni nampak? Aku nampak ada benda putih. Ya cantik lah. Turun lah. Tapi ni. Ni, masalahnya ni sempadan yang perfect pula dekat tempat. Memang dekat atas. Alamak, Cepat lah. kita diperhatikan. Tak payah. Walid nak screenshot je, kita ambil video. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Balik saya lah. Nanti anak-anak ni berlari bercempaka. Sekarang nak pergi mana Umi? Naik balik. Nampak mengacau menyakat ni balik nombor 1. Tanda Ni sawah. tanda pokok. Ni dekat tempat tinggi. Jomlah Umi. Tandas. Kat bawah, kat Selangor mana ada tandas? Ha? Tak faham. Faham.
Ini sampai ke freezer. Tak, dia baru aduh. Tak duk diam. Ni apa? Ni hotel. Ada kafe. Ni ada restoran. Jom. Kita minum petang. Ha? Depan tu kasbuk. Ada tempat burung lah sana. Oh ni tempat makan sayang. Yalah, ya kena. Cak apa? Makan malam lah. Aku mati tu saya kejap makan malam. Balik, sana ada tempat burung. Nak pergi ke? Apa? Oh, restoran juga. Ada Grand Guinness. Guinness World Record. Guys! Okey, kita orang guna skuter. Ada perpustakaan. Di Bari. Sini sedap. Mana? Kau biasa naik ke sini? Oh tu hotel kita kat atas tu. Memang ni je lah Ini je lah Dia ada pedok tu yang tempat lain. Yelah itu macam kena travel jauh sikit lah. Angin-angin. Tak hujan dah. Petang. Sebab tak serenda awal. Pusing je jalan. Ada aiskrim ni boleh lah dia beli. Nak yang depan. Boleh beli aiskrim. Kat sana tadi, kat atas tadi. Hati-hati. Ni apa ni? Jangan main ke sini. Di sini bukan dapat main. Ya, bike center. Habis skuter? Letak luar kot. Siapa nak jaga? Ha? Takut tak boleh masuk. Okay, dah. Dah. Nak apa? Oh, tak boleh masuk padang kau.
Sabar. Kedua. Ni, abang dah pergi kat depan. Sangat-sangat jauh. Okey. Boleh nak ambil gambar? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah jom. Fraser, Fraser. Abang lalu ni kan? Bukan ni hotel ni kan. Hotel ni di bandar ni dua ni je. Satu ni. Yang lain semua bangku pula. Ni tempat golf je. Tu lah bang makan je. Balik. Ambil gambar sini. Balik. Tempat golf mahal sebab ni badannya bintang jam. Okay guys, kita dah habis jalan untuk sesi petang. So setakat ni yang kita tahu itu je lah dekat bulatan tadi tu. Apa? Bulatan jam tadi kat wall clock. Tu je lah ambil gambar. Muncullah hotel di dekat. Dah kita jalan kaki. Ni pula ada setuka. Jom kita nak balik bilik kita rehat dulu. Mati pula mati tu. Tadi gerimis, lepas tu cerah balik. Kan tadi guru. Tak jadi hujan. Okay, kanan. Oh, pelangi. Mana? Tu. Cantiknya. Di atas tu ada taman kan? Okey, cantik tadi. Tu biasa je. Ya. Allah tingginya. Tadi nak turun buka main best. Apa yang nak gini? Anak tu nak terberak je. Ya, nak tengok je. Masa ada kerusi-kerusi dia duduk. Esok. Bukan nak terpegang ni turun. Ya. Ambil mirror dah buat naik bilik. Kerom mana kerom? Oh dekat. Bawa. Nuna ring. Okey. Pendekkan. Mana tak kena buat naik hotel pula. Tu, dekat belakang pantai. Ini suruh ambil Mr. Potato. Okay, jom kita balik bilik, kita rehat dulu. Itulah tak nak tahu apa hujung-hujung ni boleh kedai ke apa. Visit Asia. Okay guys, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di antara tempat makan diorang dekat sini yang public, iaitu food court lah. Food court ni kita orang kena naik sikit daripada kita punya hotel. Jadi ni dia ada western, ada nasi goreng, ada kedai Cina, ada macam-macam lagi. So sekarang ni waktu malam pukul 8. Sekarang suhu dekat sini 26 Celsius. Tak ada sejuk sangat macam kamera dengan genting. Setakat ni lah tak sejuk. Setakat ni dah. Kalau kamera yang genting malam-malam biasa 20 dan ke atas. Okay, jom tak perlukan masa. Let's go. Dah masuk. Oh, jom. Apa? Beli lah. Ni satu. Apa? Skateboard. Alah, yang skateboard finger tu. Kalau tak Main nak ke? ni. Tak pandai. Main ke? Tak. Baik ni yang shot ni. Kitchen ni lagi lawa smart. Nak ni ah. Apa biru? Nak gelang. Jalan masuk. Oh, berasap lah dah. Ha? Sini. Asyad, Anam. Okay, kita dah masuk.
Ada macam orang. Ya. Mana dekat? Okay, dekat sini dia ada macam-macam menu. Apa nama kedai? RZ Restaurant. RZ. Kita ada western, kita ada snack, kita ada fusion. Makanan fusion, kita ada local, nasi goreng, ada juga noodle, set masakan. Spaghetti carbonara. Okay, tarikan kita western. Spaghetti aglio olio. Itu orang ramai, Jejak. Tak ada bolognese ke? Alio je. Nak apa? Green chicken chop. Saya rasa. Okey. Jom. Dah. Belang. Lu. Dompet. Macam ni kiki. Alamak. Awak tapi nak beli untuk atuk lah. Atuk pakai tak? Ni macam nak ni. Masa nak tengok asyik bola. Kan panas. Ha? Mana kosong? Di sini tak? Oh ya. Nak beli apa? Ni lah kecil-kecil. Oh ni murah ni. Macam ni banyak je ni. Adalah bukti dah sampai. Baik. Kejut rasanya ke harimau betul. Sekali harimau betul. Oh, senang. Nak Umi? Nak Umi? Nak kitchen bola Umi? Mi. No London forever. Tengok atas saya. Kuat tak? Ni nak mak sini. Serius lah. Kau beri gas. Ever. Syat. Balik nak ni balik. Allah. Allah. Eh. Cari apa-apa untuk ni. Muhammad Taki. Balik. Tunjuk sini. Balik, tunjuk Asyad. Apa? Tunjuk ini ya. Apa yang boleh? Makanan Arham dah sampai. Kami cari orang yang boleh cerita macam kat rumah Piramdi tu. Dapat parking. Makanan pelik dah sampai. Makanan Asyad pun dah sampai. Cak makan apa? Chicken wing. Kongsi dengan Umi eh? Cool. Okay guys, kita dah habis makan di Azred punya restoran. So far sangat bagus sebab ni antara makan yang direkomend orang lokal lah. Orang yang duduk sini memang recommend dekat tempat ni.
So far rating untuk hari ni 9/10. Sebab yang sedap. Nasi goreng udang dia memang sedap dan murah. Murah dan banyak. Okey. Sekarang tengah azan isyak, jom kita nak balik hotel. Jom. Okay, lepas makan kita nak lepak-lepak kat sini. Kecil tu mana? Kat tengah, kat tengah. Ha? Ambil ya, Hati tengok orang. Suasana malam di Bukit Fraser. So far taklah sejuk sangat tapi sejuk lah. Boleh lah. Kat tengah-tengah tempat tu. So sebenarnya Bukit Fraser ini je. Hotel Bulatan. Tak tahu bangunan apa. Dia makan. Hai. Kasih balik. Lagi sekali. Tapi langgar orang tu minta ganti rugi. Jenuh. Aram? Ha? Pelanggar orang tu minta ganti rugi kita. Aku nak 500. Anak kau sepak aku. Besar lah. Orang sekarang dah dia jenis nak viral je. Apa? Di sini. Hati-hatilah. Jom. Nampak cerah. Sini ni. Ini kuning. Dalam ini kuning. Sinilah. Mana? Oh, dia tunggu kat situ. Mana? Sini. Pusing. Bang, pusing bang. Sini. Mati tulisan tu. Sambutan. Slow je.
Ni ada lagi ni. Mi. Ambil gambar. Sekejap. Cuaca makin sejuk. Sekarang dah pukul 9. Masalahnya, tanam kat sini pun hidup tu bunga. Okay, jom kita nak balik hotel. Kita nak balik hotel. Dan kita jumpa esok. Kita jumpa esok.